Hi, welcome back to channel Mr. Hakimi. So, hari ni kita semua ada. Dinda tak tidur. Ibu Kasih ada. Kasih pun ada. Semua orang ada. Semua orang nak tengok Ayah dengan Ibu main Roblox hari ni. Bu Evan. So, Ada tempat rahsia. hari ni kita nak main apa, Dinda? Bu Evan. Dinda suruh main Brookhaven. So, Brook Ayah Heaven. dengan Ibu dah Ada tempat ditekan-tekan. secret. Tempat secret. Yes. Oh, Ayah dengan Ibu Kena dah pilih yang ada secret. Ayah dengan Ibu dah selalu ditekan-tekan. So, main Brookhaven ni. Okay? Okay. So, kita start main Ya Brookhaven Allah, ni. ya. Ibu tengok ni ayah. Saya Macam mana saya nak cari awak? Benda ni boleh jumpa ke? Patutnya boleh jumpa. Itu. Ha, tu. I naik tu. Kau nak kenapa naik wheelchair? Tak, sebab wheelchair ni kena buang. Boleh je. Ni saya nak naik awak. Boleh tak? Saya kereta. Macam mana nak buang wheelchair? Wah, comel lah. Comel lah. Tambah pula wheelchair ni. Dah kenapa? Tambah Awak pula. nampak awak sakit ke? Saya tak bang. tahu pun awak sakit. Ah, tak boleh buang eh? Dinda macam nak buang wheelchair ni, Dinda? Macam nak buang wheelchair ni? Apa? Wheelchair ni macam nak buang? Buang apa? Tak nak pakai? Tak nak pakai. Ha. Ayah lah kat ayah. Ayah Ayah boleh? tak ada. Ni. Ni lah. Dinda je yang tahu macam nak buang. Kita memerlukan bantuan anak supaya tak pandai lah. Dah tambah pula. Tambah mendapa. Dah wheelchair. Dah Oh wheelchair. ni, beca. Beca saya nak naik. Saya nak naik. Kejap. Berhenti. Tak boleh. Alah, ingatkan tak boleh. Ingatkan boleh tumpang. Tak boleh share. Tak apalah, bawa je lah. Jom kita jalan dulu. Dah malam. Dah malam so kena cari rumah ke? Ni. Oh. Ni rumah. Okey. So kena tekan rumah ke? Rumah ni. Cakap sesuatu, ayah. Macam mana ni? Ha? Cakap satu. Cakaplah sesuatu. Kita nak pergi mana ni? Tak, sebab ayah tengah... Macam mana cara nak buang ni? Allah Ha, tak ada cara dah ni nak buang ni. Tak tahu je. Tanya budak-budak ni macam mana nak. Ha, macam mana nak buang ni? Aduh. Baba. Ha, bawah? Ni. Sekejap. Ayah macam mana nak buang? Ni. Ayah cuba je nak buang. Ni. Ha, dia tak boleh buang. Dia nak buang wheelchair ni tak boleh. Siapa-siapa boleh tolong tak? Tak boleh nak bergerak dah ni kalau wheelchair ni. Aku tolak je lah. Hai. Tolak je lah. Cepatlah. Dah. Sabar ayah kena buang wheelchair. Okay, ayah tengah fikir cara dah buang wheelchair tu. Ibu pergi kedai. Ni kedai. Macam mana? Tak jumpa. Itulah. Hari tu masa test tu gatal sangat nak try. Ha. Kan dah try tak boleh padam. Ni dia memang tak ada cara dia. Kalau kita lift tak boleh ke? Lift. Keluar balik game ni. Tak boleh. Dia memang hari tu punca dia. La ilaha illallah. Dia Mana memang yang nak buatnya? Tak jumpa dah. Tak jumpa apa. Rasa kalau saya nak masuk rumah pun saya boleh tinggalkan lah wheelchair ni. Tapi masalahnya berjalan. Ya, saya cari sesuatu macam rumah nak masuk ke apa. So benda tu mungkin yang boleh tinggalkan. Tak apa. Saya rasa saya kena cubalah. Cuba kalau awak tukar naik kenderaan lain ke, boleh tak? Ada tak tanda lain? Kau Kita dia cuba. dah. Siap ada pegang tangan pula. Cepatlah. Nenek, tegak je lah, jom. Ini masuk hotel ni, jom. Tepi ni ada hotel. Oh. Mana pula dia pergi dengan wheelchair tu? Dia berenang. Mana? Mana hotel ni? Hotel ni je lah, masuklah. Bayar dulu kasih orang. Dia bayar? Dah wheelchair tu boleh masuk dalam hotel. Kita masuk hotel ni. Ayah. Nak bayar macam mana hotel? Ayah. Tipu-tipu je. Oh, Ada bayar orang. tipu-tipu. Ayah. Tak ada orang buka hotel ni? Ayah. Ya. Bagi duit ada duit ke kita ni? Aduh. Macam mana nak bayar? Macam nak bayar? Tak payahlah. Bohong je. Bohong. Bohong. Okay, ajalah keluarlah. Saya ingatkan wheelchair tu boleh tanggal kalau masuk hotel lah. Keluar. Ya, ada air pula. Minum Keluar, air. jom kita cari apa ni? Rumah. Macam mana nak cari rumah? Tekan ni. Tekan teropong tu. Oh, boleh lah. Kita boleh beli hotel ni. Beli hotel. Beli hotel je lah. Bu cari je lah rumah kat situ. Mana? Kat mana? Dia punya wheelchair tu boleh turun tangga. Itulah. La ilaha Rasa macam dah illallah. main tipu dia ni. Ni dia, lepas tu nak keluar ni macam mana? Tak nak ikut ayah.
Sini mana? Buat rumah. Mana ayah? Tunggu ayah. Itu kan. Kalau ada ibu, tunggu ayah ada ibu. Oh, okey. So ayah pergi Kena sini. sini. Oh, kena pilih lah. Sekejap lah. Kita kena sama. Jangan tak sama. Itu dah ada orang. Dari situ tadi. Ni. Yang ni. Ni ada ibu. Okay. So, lepas tu? Lepas tu ke mana ni? Di sana kita nak beli rumah. Pilih Tapi ayah, kan ni. pilih rumah. Jom pilih rumah ya. Ini. Rumah apa? Ini. Rumah yang mana Dinda? Oh, pilih rumah macam tu Minion dah. Mana Dinda? Mana pilih rumah? Kita beli rumah roket ni lah. Beli tak? Dinda, mana Dinda? Kalau ayah pilih. Ayah pilih, lepas tu ibu ikut je ke? Ibu boleh je ikut. Oh. Kita beli rumah ni lah. Rumah playground lah. Boleh ada tempat rasa juga. Oh, macam ni. Cepatlah masuk. Masuk. Wheelchair kau tak boleh tinggal. Kunci. Kunci. Mana? Kita boleh kunci rumah. Macam mana? Ayah Ya. ni. Ayah. Tekan kunci. Tu rumah ayah. Oh, di rumah ayah. Ya Allah. Tengok tu. Ayah, orang kesian lah yang naik wheelchair ni. Ya Allah. Adik-adik yang tahu macam mana nak cabut wheelchair ni, tolonglah komen. Tolonglah komen. Macam ada cawan pula ni minum kopi. Tangan dia duduk gatal. Semua benda dia pegang. Masalahnya je kita naik atas. Awak masuk mana? Wash Toilet. hand. Tengok ada tempat baby. Ke mana? Ada Ya kat sini. Allah. Ibu. Boleh berak kat sini. La ilaha illallah. Dengan wheelchair dia berak. Boleh mandi, shower. Lah. Ush, tak basah seronok ya. Boleh mandi. Ada rumah. Okay, dah. Nanti Siap. Okey, jom. Naik atas. Di atas. Macam mana ibu nak aku? Di atas. Okey. Mana? Ish, rumah ni best. Ayah kat mana? Kat sini. Di sini. Ni kat atas. Kat atas lajunya. Tapi Rumah ni best lah. Ada playground Yes. Oh. Ayah. Ibu kalau ada orang ketuk tak tengok. Oh, Tak apa? payah. Terbalik weh. Lompat. Sekejap, ayah kena cari juga cara. Ada dog. Tak payahlah buat masa nak share cara. Tunggu diorang komen ni nanti. Tak boleh lah. Betul lah. Ya, dia ada playground dalam ni. Ada main Untuk bola-bola. baby lah. Untuk baby. Oh. Kalau ada Oh, boleh joget weh. Oh, ada baby lepas tu. Oh lah, aku pegang baby ya. Ayah, aku pegang Contoh baby. ibu mengandung. Ya, ibu mengandung contoh. Baby. Mana letak baby ni? Akhirnya tak nak. Baby. La ilaha illallah. Ayah. Nanti kalau nak tidur bareng gitu. Jom cari bilik. Mana bilik kita? Bilik atas. Bilik kat atas. Jom lah ayah. Cik bilik. Tengah sort. Kalau nak buang. Jom naik tangga ni. Tu. Oh, dia boleh jadi polis. Jadi apa. Mana lagi rumahnya? Ni je ke? Ni lah satu rumah ni kita punya lah. Oh, tapi katil kat luar. Ni katil. Wah, seronoknya katil. Katilnya. Ya Allah dengan baring dia pun pakai toilet. Masuk toilet je buat apa pening. Hmm, Ayah tu lawa tu katil tu. Okay, boleh. Okey, jom kita naik perosotan ni nak perosotan. Macam kita naik perosotan ni? Ya ibu cuba ibu lah. Ya Allah. Macam mana? Jadi rosak. Ibu kena lalu bawah. Dia betul chill lah dengan wheelchair tu. Aku pun tak faham kenapa dia chill betul dengan Sebab wheelchair dia tu. macam sangkut. Dia macam tak boleh nak buat apa dah. Ya baby. Ada baby. Yeah. Kalau ibu nak buang ni. Oh, okey. Oh, dia apa tu? Buang. Jom. Kita pergi tempat lain, jom. Jom kita pergi keluar. Kita belum tidur. Jom Belum lah. mandi. Belum mandi. Tak payahlah mandi-mandi. Jom ayah, kita keluar. Jom nak duduk kita. Okay. Ada anak. Oh. Aduh, ayah ada buka. Ada orang. Jangan. Ada orang. Jangan. Tak payah buka. Ya, cepat. Ada orang. Tak payah buka. Kenapa kalau orang tu betul-betul nak masuk? Tak payah. Ish, lama. Apa tu? Siapa? Macam toyol je. Siapa tu lah? Tak nampak. Melompat-lompat tu. Oh. Cuba tu yang buka. Rambut je. Oh, tadi kan dia tekan dog. Dog tu dah datang. Ya. Cuba buka. Buka dog. Tak payah. Tak payah. Tu Kenapa? orang betul. Apa? Dinda kenapa? Dinda takut. Betul tu orang betul. Orang Yelah betul. kalau orang betul pun tak apalah dia masuk. Tak apa, tak boleh. Kenapa jadi anjing ke? Yes. Ush, bahaya ni. Buka je lah ya. Buka je. Bunyi. Buka je, kita bagi tambah keseronokan dalam rumah. Ada pengalaman buruk. Tak Pernah payah lalu. lah. Pintu dah buka. Dog. Apa yang jadi? Hai. Oh, orang kecil lah. Orang kecil serius lah. Orang.
kasih hai. Kasih hai. Tak, ibu ingatkan dia anjing. Rupanya dia orang tapi kecil. Macam mana ni? Ayah tengah pilih apa? Ibu Ayah pilih pun ayah kenalah cakap Apa tengah kata pilih ibu apa. dokong? Senyap-senyap je. Ingat tak ada orang lain tengok ayah main game ke apa? Apa kata ibu dokong? Bukan sebab ayah tengah pilih cara nak remove wheelchair ni. Hai. Dokong apa? Budak tu dah hilang lah. Ya Allah. Dah hilang. Ha. Dia pergi atas. Ayah tengah pilih ni mana nampak Allah, ayah wheelchair tak yang hari tu. Anjing. Sebab wheelchair ni dia macam safe lah. Dia macam safe Dia memang kali tu. watak awak lah naik wheelchair. Padahal mula-mula macam Profesor X. Tapi La tak jadi ilah Profesor X ilah. kan. Dia masih mencuba lagi nak buang wheelchair tu. Tak jadi main game dah ni. Dia buang Tak. wheelchair tu. Tapi rasanya boleh ni. Ha? Tu ada budak tu tengok ayang. Siapa tu? Ish. Seram lah budak ni. Budak Kau- ke tu? Ha. Apa tu? Dia buat Budak apa tu ni? kat dapur. Tu ada sebab secret. Mana? Mana? Atas tu. Bukan. Ayah tadi sangkul bukan secret. Sebab secret lah. Saya nak mamam. Saya ada air. Ha, oh ada air. Best. Ibu nak masak, ibu masak. Masak. Ibu nak makan tu. Pisang. Kenapa ini makanan? Itu buat secret. Makanan. Desa. Okey, ibu tahu ha. Ada pinggan sekali. Ha, okey. Ayah nak makan sosis. Ha. Yalah ibu malas lah tekan-tekan. Ibu malas nak tekan macam ayah. Ayah ni rajin nak tekan-tekan. Itu lampu. Lampu. Ayah tutup lampu. Dia try tutup lampu ni gelap ke tak? Mestilah gelap kan. Boleh tak? Jom kita keluar tengok tempat lain Mr. Hakim ni. Kita keluar dah dulu. Budak dia pun. Budak ni asyik ikut kita je. Tante dia ni fans kita lah. Ya gelap. Gelap lah takut siut. Ya dek ya. Okey Ya okey gelap. okey. Ya padam ke dia. Tekan. Jom jom jom. Ah! Tekan dia. Awak tu naik wheelchair tak boleh lari laju. Ni kerja Oh dapat. kereta tu boleh naik kan? Tak try. Budak ni menyibuk lah. Ni kata budak ni. Ya. Ya ke? Yes. Let's go. Ya. Ibu bawa. Ibu awak oh. Tinggal. Ayah kau tak boleh naik. Boleh weh. Ayah tak boleh naik kereta ibu. Dah pagi ya. Macam nak keluarkan daripada kereta ni? Lompat. Oh, lompat. Oh, weh, tak naik. Naik. Okey. Zoom ibu zoom. Wow. Ayah boleh zoom dalam kereta ah? Boleh. Wow, macam Kereta. ni. Orang wheelchair boleh naik kereta. Boleh. Kan ada kereta OKU. Okey, tak baik ah. Cium. Ni macam nak keluar daripada kereta ayah ni dia. Tak ada. Tak nak zoom out, Pening ah. Ayah nak bawa ibu pergi mana ni? Bawa cari tempat lain lah. Tunggu, saya tu keluar. Tunggu. Nampak? Macam mana ni? Tunggu, saya tu keluar. Awak tengoklah saya kat belakang tu. Janganlah menyibuk ni. Tunggu, okey. Okey. Jangan langkah saya. Mana awak? Ya Allah naik. Lah dua-dua tu keluar macam mana? Okay dah. Okey dah jom. Saya pula dah. yang bawa. Bawa. Aduh. Dah ni tak kunci. Cuba kunci. Budak. Saya nak bawa. Tapi nanti bawa budak tu. Tak payah. Tak apa ke? Kita kunci. Macam nak belok ya? Belok. Bagi dia kunci. Ikut bagi dia arrow ni. kunci. Boleh tak? Bagi dia tak apa. kunci. Tak apa saya keluar lah. Lalu. Saya bawa. Mana ni? Ini dia macam ni ibu ni. Ibu dah jadi tak nampak diri ibu ni. Sini. Sekejap. Macam mana? Tak tahu. Sah. Toyon. Nak. Ya. Okey, ayah bawa kereta lah. Ayah keluar pula. Okay dah. Okey dah. Okey, jalan. Okay, ayah dengan Dinda pula. Dinda dekat mana? Dinda naik kereta dah jauh dah. Ayah jalan kaki seorang-seorang. Kenapa dia tinggal ayah? Ayah dah berjaya dah buang wheelchair tadi tu. Dinda tak, ayah tanya Dinda tak tahu buang kat mana. Ada ayah kena godis sendiri. Dinda naik kereta ni nak pergi mana? Pergi beli barang dah. Tak tahu lah. Beli barang? Nak belas. Ayah bawa cepat. Mana? Tak boleh pun. Tak boleh pun. Ya Allah. Ya Allah. Ada. Ni kereta ni boleh tukar warna Boleh lah. Okay, nak tukar warna Enggak. hijau. Kuning lah. Alah, dia bayar. Okay.
Okay, Dinda bawa kereta nak pergi mana Dinda? Pergi. Ayah nak pergi mana? Tak tahu ni kita dah sampai mana dah. Macam dah tepi pantai je. Taklah ni atas Tepi lagi. pantai. Kan. Ni apa? Dia main tekan je. Ush, Pergi mana? dengan dinding Ni lah. ayah rumah kita ni. Itulah nak tengok tadi. Orang tadi ada tak? Mesti seram orang tu. Budak tak keluar atau dia masuk lagi? Itulah. Dina tunggu kat sini. Tadi rumah tadi tak kunci kan? Kunci? Buka lampu ya. Buka lampu. Dinda masuk. Tak lah, malas aku. Pula. Kenapa Dinda tak nak masuk? I nak lock. Ada orang ke? Sekejap. Ini kena jalan sebelah ayah. Mana ayah? Ikut sama-sama dengan ayah. Kunci ya sih. Tu kunci. Tak ada kan? Budak kecil kan? Tak ada. Jangan cikgu ayah cari atas. Ya, I dah kunci. Sekejap, I nak tengok komen. Ada orang komen ke? Doktor, who are you? Hello. Tak, ayo. Okay, nasib baik dia dah tak ada. Dia tak ada. Tak ada dah. Ayah cuba ya dekong Dinda. Ayah kat mana atas? Macam mana? Oh ni. Macam mana? Tak ada pun. Yes. Ya Allah, tekan ni. Tak. Tolong. Let's do. Oh, Dinda pun dah macam dah pening je main game ni. Game ni macam susah. Ayah dokong lah Dinda. Tak dokong pun. Tak dokong. Saya nak dokong. Ayah dekatkan Dinda. Okey, Dinda kata dia nak tunjuk ada tempat secret kan. Ha, Macam mana tempat secretnya? kat bawah. Ke bawah. Kat depan dapur. Kat depan. Dapur. Sekejap. Ikut. Ya, saya tengok. Ya Allah, kat situ pula kau. Ush. Sini. Banyak ni lah. Banyak rumah ni banyak slide. Banyak macam Gelongso. gelongso. Ni lompat kat sini. Tengok ni. Okey dah. Up. Ush. Macam ni je. Ush. Dinda. Tengok ni coklat. Ush. Boleh makan ke? Tak boleh. Boleh lah. Boleh ambil lah coklat tu. Ya Allah, tekan ni je tadi. Oh, kenapa tu? Tak tahu ayah tekan. Ni tekan ni pangkal. Ayah tengah makan coklat tu. Nyam 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 nyam. Nampaknya ayah macam tinggal seorang je dalam rumah ni. Ni jangan tekan tu. Apa macam. So ayah kena simpan ni. Ya, sebelah ni. Pakai apple pula. Pakai apple. Aduh. Rumah ni tak ada ni peti ais. Peti ais pula. Peti sejuk Ada peti ais. Ada makanan ke? Makanan. Ya, ayah tengok. Gak. Kenapa tiba ambil air? Raya kan ayah tekan. Aduh. Tak ada makanan lain ke? Ya Allah, kenapa ni aku sesak enam? Kepala Dinda tak nampak. Dinda. Sebab aku nak duduk pun tak boleh. Boleh sebab Dinda tu. Pendek. Kependekan. Mana ni? Time kita main ni tak ada orang tak ramai Oh. Alah, orang semua dah tidur. Kita je yang dalam Brookhaven ni. Itu helikopter siapa Boleh naik tak? Dekat luar. Dia nak ikut. Jom. Saya dah keluar Mana dah. ayah? Mana ayah? Saya nak bawa tu. Go-kart. Kokek. Saya Tunggu. nak pergi go-kart. Tunggu ya Allah. Boleh naik ke? Tak tahu tak boleh nak sama-sama. Tak boleh. Tak Kereta ni boleh seorang dia je. nak kereta. Tunggu boleh tak? Naik ni. Skuter je. Dia naik ni kat sini. Main Okay, kolam. Kolam? Main kolam. Saya nak tengok tempat helikopter tu. Tu siapa punya? Tu orang punya.
Oh. Ayah kat sini ke? Ayah lewat sini. Lalu bawah. Ayah nak pergi tengok helikopter tu. Sini ayah kat sini. Bukan? Ke tempat lain. Tempat lain. Kat sini. Kat sini ya. Oh, dia ke tempat lain lah. Ke bedah. Ni kalau pergi tempat macam ni, daycare ni. Ayah nak pergi mandi kolam lah. Oh tu Dinda. Ayah nak pergi tempat yang ni. Uish, ni Pergi hotel tempat ni. baby lah. Sekolah baby. Sekolah baby. Ni. Yes. Ni daycare. Oh, sekolah baby ni. Oh, lah. Betul lah. Dinda pandai lah. Ni ada baju baby. Baju baby. Tempat main baby. Ayah jadi baby. Uish. Kalau kat sini kan biasa ramai kan. Ramai. Saya tengok orang tak ada orang. Uish, pelik eh. Ini nak main buai. Kita uish. Tenggelam. Ayah, kolam pun ada tempat rahsia. Ya ke? Ya. Mana ayah sini? Dinda banyak lah tahu tempat rahsia. Mana? Ya. Sini ya. Ayah kat sini. Dekat mana? Mana ayah? Sini. Kat sini. Dari sini bawah. Dari sini. Lepas tu ada. Bawah lalu bawah ada. Ni. Dinda lagi tahu tempat secret. Uish. Lah. Ui. Pergi mana ni? Dahsyat lah ada orang. Macam Dinda ni tahu tempat secret. Ayah pun tak terfikir lah. Game macam ni ada secret. Uish, gelapnya Dinda. Ada api ke? Bagilah api sikit. Ni ada lampu. Oh, lampu. Oh, ni kat rumah siapa? Ini bukan rumah. Bes? Ini apa ya? Sekejap, cuba tengok atas. Ni boleh keluar. Eh? Kat sini. Sekejap, keluar macam mana? Oh, uish. Lalu mana ni? Ni. Ada pintu ya? Oh. Sini. Aduh. Oh, dia keluar dekat sini, depan daycare ni. Uish, dahsyatnya. Keluar dekat Starbucks Coffee. Dentist. Jadi tak pernah lah pergi tempat gigi ni. Jom masuk. Dia nak masuk. Dia nak tengok dulu. Dekat dentist ni ada Ada tempat makan. makan. Memang tak ada orang ke? Sini. Makan. 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 Ish. Oh, Tak dia boleh. tengok ni. Ayah cuba duduk sini. Kat Mana? sini. Mana ayah kat sini ke? Cuba yang kat sini. Ayah dekat luar panggil doktor. Doktor. Oh, boleh baring. Betul buat apa? Dik. Oh, Cuba ayah kat sini. Ayah kat sini. mana? Sini. Kenapa? Oh, sini. Ni ayah kat sini. Dia nak tekan. Oi. Ambil gambar. Ayo. Ni scan apa? Tak tahu. Tahu. Ayah pun tengok pening. Baring lepas tu. Gosok gigi. Klinik gigi kan mesti repair gigi. Mm-mm. Okey lah. Tak apalah. Kita keluar lah jom. Jom. Macam dah boring je ni. Tak ada pun. Jom. Ke tempat kopi pun ada tempat rahsia. Ni kedai. Dia ni tak nampak mulut. Ayah Sebab mana? Mana ayah? yang ayah kan dalam klinik gigi. Sebab tempat dia macam tak ada orang lah. Tak ramai. So, Mungkin kita, korang kena main waktu weekend. Baru orang ramai. Ayah Kalau cuba. orang tak ramai ni lah best kita boleh main buai. Nampak? Wow. Ayah main buai tinggi. Ush. Yelah sebab ayah Ush. buat laju. Boleh pusing weh. Dahsyat. Ini kalau kat betul-betul main macam ni dah tercampak dah ni. Oh, Campak kat awan. wow. Ayah main buai tu boleh terpusing. Oh, sambung balik. Wow. Slow pun boleh laju. Ayah main buai ni boleh pusing oh. 160 darjah. Tengok ni dia nak tercampak. Yok. Sampai. Oh, nasib baik tak sampai kolam.
Kalau tersampai, Tak tahu lah. habis. Ni tak ada secret ke kat sini? Kat luar ni, Tak ada ke? kat luar ni memanglah Dina nampak orang kat bawah ni. Oh. Sekejap dia nak jaga kat sini ada tak atau tidak. Dia tak ada. Mungkin ada pintu kot. Pintu apa? Pintu yang boleh jalan-jalan kat Cuma bawah. main buai lagi. Oh ni lah. Dia ada tangga ni lah. Mana ya? Ni tangga ni. Tu kita api. Ya ke? Yelah, Apa? Entrance? kita api. Oh kereta api. Boleh gerak ke ni? Kereta api ni? Boleh. Ush, pergi mana? Oh, ush. Ni dah bergerak ke ni? Terus. Habis. Bawa ke. Saya tak tahu dah ni. Dah sampai mana dah. Hai kat mana? Saya dah kereta api lah. Ayah bawa. Lah. Kenapa? Fantasi je gerak dia. Bukan gerak betul-betul. Oh ni kita Dina kat sini. Tak ada apa-apa. Ayah dah tekan dah gelap je. Eh. Tak ada apa-apa. Dina sampai sini. Oh, dekat bawah. Kat atas. Ush, tengok TV pula dia. Okeylah. Bosan. Kita dah nanti kita Sambung balik. sebab kita macam hari ni kita main ni macam tak ada orang. Tak ada orang kosong. Kita saja je test-test dengan Linda, Ni dengan ibu. So nanti kalau kita tengok kita ni main ada time tempat waktu siang mesti ramai orang kan. Ni apa? Dia tempat secret ke? Ni TV je. Okeylah korang. Tu saja untuk video kali ini. So Nanti kita nanti, main lain. Ayah dengan ibu Aduh, dan Linda sakit. akan cuba sambung game ni ataupun kita main game lain. Okey. Itu saja untuk video kali ni. Okey. So korang jangan lupa Terima komen, kasih. Ya subscribe, Allah. like video ni kalau korang suka. Okey. Itu saja. Bye. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Bye. Bye.